Okey, terima kasih FY sebab datang ke kita punya sesi pula dah apa? Podcast. Dalam podcast Ha, Pandai Pandai Trade. Okey, FY kalau sebut nama FY ni kan Kak T, dia satu nama yang besar tau dekat orang kata arena bursa trading kan. Trading bursa Malaysia. ni memang orang kata otai dia memang FY lah. Okay, so apa khabar FY? Sihat? Alhamdulillah, Kak T. Terima kasih kerana sudi menyebut FI. Okay. Terlebih dahulu Kak T rasa Kak T bersyukurlah hari ini kita bertentang mata berhadapan bersama-sama dengan FY, nama yang bukan asing lagi. FY tu lebih dikenali sebagai Faizal Yusof, lebih dikenali sebagai FY. Bolehkah kita berkenalan untuk kali keberapa ni FY? Yeah. Kali kedua? Kali pertama. Yalah, kita dah lama tak jumpa Kak T Yeah. kan. Dulu FI jumpa Kak T ni kita orang sama-sama pergi iftar conference dulu. Jadi kenal dengan Kak T kan, dan hari ni Kak T jemput. So okeylah kan. Alhamdulillah. Nak tahu pasal apa for the first untuk perkembangan ni. So macam FY dulu memang daripada kecil trade saham ke? Kak T nak kenal lah FY kembali. Kalau dulu kita kenal secara informal. So kali ni Kak T nak kenal lah FY ni siapa. Baik. Daripada baru Kak T tahu FY belajar dekat US. Dahsyat ni. Mei. So kita tukar cakap putih lah kan jadi. Kita surrender. So Kak T nak tahu FY ni siapa FY? Alright. Sebenarnya FI ni orang Johor JDT lah kan. Lahir kat Batu Pahat, Johor. So bapa Pak Gad kan dekat Yusuf Melayu. Masalahnya masa kita kecil-kecil dulu kan, mana ada bapa kita Pak Gad, mak suri rumah kan. Jadi mana ada dia nak cerita nak jadi reminder ke apa-apa, benda-benda tu semua tak ada kan. So apa jadi, yang nak jadikan cerita masa sekolah rendah tu kan, dulu zaman FI sekolah, bukan zaman korang lah, FI kat Gen X kan. Kalau ingat dulu, masa kita sekolah rendah, kita ada macam satu borang kecil tau, kad 001 isi cerita-cerita. Kau pernah dapat tak cerita-cerita? 3 cerita-cerita kena isi. Mungkin zaman korang tak ada. Saya ada lagi. Ada lagi? Dia ada zaman tulis tau. Cerita pertama jadi apa? Kak T tak ingat. Tak ada kan? Ada jadi askar lah, polis kan. Zaman tu memanglah askar, polis kan. Paling kuat-kuat pun dah terror tu jadi doktor lah kan. So tulis lah. Masa tu tak tahu nak jadi apa kan. Kita pun tulis lah. Jadi kerani kan. Jadi cikgu. Masa tu memang macam tu je. Zaman-zaman tu lah. Sebab mentality in the 70s and the 80s kan. So apa jadi, sampai masuk sekolah menengah, tingkatan 1 kan, dekat PJ, satu sekolah dengan Alung. Bukan Alung, nama tu yang pelakon tu, pelawak tu kan. Apa nama dia? Apek. Oh, Apek. Apek tu sekolah. Kejap. Saiful Apek. FY kata orang Johor. Orang Johor, tapi belajar dekat sini, dekat KL. Sebab tahun 1978 bapak pindah ke Kuala Lumpur. Bapak jadi jaga dekat Musim Melayu. So maknanya FY membesar di Musim Melayu. Nak jagalah, mak rempit lah kira. Kan. So bila masuk tingkatan 1, perdagangan. Dah tukarlah. Saya nak jadi accountant. Nak jadi businessman kan. Kena pula masuk tingkatan 4 kan, lulus bagus kan, SRP masa tu. Zaman korang kan PMR ke PT3 tak tahulah kan. Sekarang PMR pun tak ada, PT3 pun tak ada kan. Betul. Lepas tu masuk sains. Allah, tukar balik lah. Saya nak jadi apa? Doktor. Saintis kan, macam tu kan. Lepas tu habis tu sekejap lepas tu dapat sekolah minta MRSM, tak dapat. Dulu tak bagus sangat. Masa dulu teknik. Teknik lah, okey. Mechanical engineering tu sama dengan sama tak? Saya automation. Okey. Dekat. Dah tukar lagi pula. Dah jadi engineer pula kan. Bertukar lah. Sebab memang masa tu bapak tak ajar apa-apa, mak tak ajar apa-apa. Sampailah FI masuk tak dapat UTM, tak sambung engineering, sambung masuk ITM dapat. Kalau dulu dikenali sebagai ITM lah. ITM lah. Tahun 88. Dah lahir ke belum? Kak Tidah. Kak Tidah lah, saya belum. Kan, tahun 88 masuk ITM. So cerita dia dapat banking studies. Tak pula jadi banker dah pula. Memang tak tahu arah kejap sini kan. Lepas tu tahun 1990-91 intern tau.
Intern dekat BBMB Securities. Oh. Okey. Tahun 90 intern. Jumpa dengan satu mamat ni, reminder. Masa tu tahun 90 Titi, dia buat sebulan RM60,000, brother. Ya Allah, masa tu. Banyak tu. Dia pakai Porsche tu 911. Kejap. Sebelum daripada jumpa dia memang no idea lah. No idea. I don't know what I'm going to be. Dia macam cerita apa tau? Macam cerita In Pursuit of Happiness, ingat tak? Kan In Pursuit of Happiness tu kan, mamat tu, dia jumpa Chris Gardner kan. Dia jumpa dengan satu mamat tu, dia tanya 2 soalan je. Kan, what do you do and how do you do it? Ya. 2 je. Yang mamat yang main Rubik's Cube tu kan. Siapa pelakon tu tak ingat nama dia. Anyhow, bila jumpa mamat tu, RM60,000 tahun 1910. Memang. Kau campur inflation sekarang. Jutawan mak tu. Dia kira hebat lah masa tu, memang at that time memang kaya dah lah. 90, 91 memang kau jutawan. Dia adalah dia reminder. Reminder kat BBM. Reminder masa tu bukan macam sekarang. Kan, tak apa. Dia masa pakai manual. Pakai 88 tu dia masih lagi pakai sistem score. Sebelum sistem score tu dia pakai open outcry lagi yang jerit-jerit macam kat Dow Jones sekarang ni. Biasa masa zaman tu kan. Jerit nak beli apa? Haji no motor. Haji tak ada motor, satu lot. Zaman tu lah. Biasa. Nak beli Rosman masa tu pakai open outcry. Hingga tahun 89 baru open outcry tu dimansuhkan di Malaysia, diganti dengan score system lah. Long time ago lah. Kalau cerita zaman-zaman tu kan, orang tengok saham kena tengok Britek yang kat TV tu. Ya. Yang turut yang macam dia punya naik tu. Tiga kan. Tengok saham Huatai. Terlepas pula kan. Dia ketunggu kan A, B, C macam tu zaman tu. Ya, kalau kat situ, kalau dulu dia update kat situ baru kita tahu kan dia punya. Waktu dia tengok saham tu kat mana? Zaman sekarang dulu memang tengok dekat TV, dekat TV dah. Dia memang Britex. Dia memang dia paparan Britex. lah. Dia satu paparan tapi dia keluar 3 ke 4 saham je. Tak banyak lah. Tak banyak. Tapi kena tunggu dia keluar kejap berapa saat dia tukar. Kejap berapa saat dia tukar dia macam tu. Zaman tu. Susah dulu kalau orang nak tengok saham dia kena pergi kat broker. Memang kena pergi broker. Tu sebab dia ramai-ramai berkumpul. Berkumpul ramai-ramai tu apek-apek berkasut pendek kan. Tapi duit banyak. Dia orang tu apek-apek tu main-main kan. So jumpa dengan reminder tu RM60,000 kau campur inflation kan tahun 2025 ni agaknya 5 jutawan amat tu kan. So kita dia Eva kata okey lah, mulai itu tekad lah. Saya mahu menjadi seorang reminder. Sebab tu lah Eva sambung degree dekat USA, University of Nebraska Lincoln, ambil investment. Wow. Barulah hari 7 tu jadi macam tu. Berapa tahun FY dekat sana? Sana 2 tahun je sebab kita belajar diploma 3 tahun. Lepas tu kita transfer kredit. Lepas tu dapat sana 2 tahun. Anda tak jangan marah. Alhamdulillah. Terima kasih marah. Terima kasih banyak-banyak. FY dah bayar habis. Disclaimer. Disclaimer dah bayar marah habis. Dah tak ada hutang dengan marah. Dan terima kasih kepada marah kerana ada marahnya kita dapat belajar investment kan. Dan kita antara pelupur lah belajar investment. Dan lepas tu dia dah hasilnya. Dia dah isteri lah. So after 28 years dalam 28 tahun lah FY dalam bursa ni. Sekarang ni dah menang 7 anugerah Bursa Malaysia. Alhamdulillah. Jadi dia macam sampai kat pinnacle lah. Dah 7 anugerah Bursa Malaysia tu macam okay lah kan. Tapi kita tengok lah apa yang apa ni. Buat kata kalau kita ambil Islamic punya values kan. Apa ni, berusaha lah kamu kamu hidup selama-lamanya kan. Jadi FY akan teruskan usaha lah untuk menabur bakti, menyampaikan ilmu-ilmu saham kepada orang-orang di luar sana. Macam tu kisah dia. Okey. Sekarang FY di mana? Sekarang? Ya. Sekarang FY masih lagi merupakan advisor dekat KNN Kenanga. Bukan KNN Kenanga dah. Kenanga Investment Bank Berhad. Dah 28 tahun. Berlesen, satu lesen je. Dulu ada dua lesen. Dua lesen saja dulu. Sekarang ni memang concentrate pada equity saja. Sebab cerita ni macam ni, FY tak nak jadi jack of all trade, master of none. Maksudnya apa tu? Maksudnya kita tak nak hari ni kita buat bursa, besok kita buat pada sama-sama kita buat kripto, lepas tu kita buat forex, lepas tu kita buat derivatif, lepas tu kita buat FCPO. Tak nak. FY memang concentrate bursa Malaysia saja. Maksudnya jack of all trade, benda-benda kita boleh buat tapi kita fokus pada satu je, master of one. Tapi tuan-tuan puan, kalau anda tengok podcast ni kan, jadi reminder tu susah, jangan jadi reminder. FY seorang ya. Tak naklah kompetitor ramai-ramai. Ya, betul. Kat T. Bukan Kak dia rasa
Buat apa nak jadi investor? Lebih baik pada zaman sekarang untuk kita pandaikan diri, untuk kita yelah buka lah Supaya dia account. diorang pandai trade lah. Yes, Yang pandai tu trade. boleh tolong. Ya, pandai trade. Tak ada Maknanya masalah. FY boleh tolong benda tu kan? Boleh. Ya. Kacang je tu. Kacang je kan? Ya, senang Sebab sangat. dia nak pandai trade tu dia kena belajar. Ya, betul. Kita nak belajar. Ni pengalaman Kak Tila. Kalau kita nak belajar, kita kena cari mentor ataupun sifu yang dah ada experience. Betul. So, inilah orangnya. Kan? Belajar Inilah dulu. orangnya. Belajar dulu, faham, baru kita boleh jana duit kan. Betul. Betul. Kena take action lah. Kalau kita belajar pun, lepas tu kita buka akaun CDS, lepas tu akaun CDS kita berabuk nak buat apa. Betul. Kita Ha. tak nak mula trade. Betul. Kita nak pandai trade. Betul. Tak ada masalah. Sebab bagi Kak Tia adalah kita kena belajar dan kita kena mula permulaan langkah kaki pertama untuk kenal. Betul. Yang kemudian kita kena belajar, kita kena faham lah apa kita buat. Betul. Dan barulah kita menjana pendapatan kita. Dalam hal tu, Okey, lagi. dalam hal tu, kita kena tengok pula dia jumpa siapa. Dia belajar dengan siapa. Sebab dia ada macam-macam sifu lah dekat Bursa Malaysia ni. Ada sifu yang TA kan. Yang ajar TA lah. Yang ajar FA saja kan. Yang ajar FA kita dengar lah dia cerita pasal syarikat tu apa dia PE dia berapa, apa peer dia buat SWOT analysis dan sebagainya. Yang belajar TA dia belajar pasal graf dan sebagainya kan. Tapi macam kita orang tak ada masalah. TA ada, FA ada, IA ada, QA ada. Kita pun ada sistem screener kita sendirilah yang mana dia akan memudahkan. Pasal dia lah dah 28 tahun kan, makan, tidur, saham kan. So benda-benda tu insya-Allah lah semua benda kita ada lah. So kena pilih lah sifu yang terbaik. Okey, kalau Kak T nak tanya FY lah kan. Kak T tak tahu. Kak T tahu apa saranan FY, maksudnya dari segi bagaimana Kak T ni yang newbie, Kak T nak mula untuk belajar ataupun nak terjebak di dalam mendalami bidang pasaran trading ni. Okey, sebelum tu Kak T kan tanya diri Kak T dulu. Okey. Satu, modal besar mana? Dua, objektif pelaburan nak short term ke long term ke. Lepas tu kena fikir juga yang nak cepat ke, nak lambat ke. Okay. Lepas tu nak tengok juga portfolio tu nak macam mana, yang nak apa, yang growth ke ataupun nak yang income ke atau nak yang blue chips ke. Dia berbeza-beza. Ada orang dia memang kita suruh jadi dia nak jadi investor tapi perangai dia gambler. Okey. Boleh faham tak? Apa beza? Tu kena tengok benda tu. Apa beza kalau kita tengok dekat dalam pasaran, kita nampak dalam carta, kita nampak kadang-kadang orang tunjuk market tu ada turun dan naik. Okay. Graf tu kan, carta tu. So, apa beza trading dengan investment? Okey, kalau kata yang trader tu, selalu dia bersifat short term lah. Dia ada beberapa kategori tu. Kalau trader ni dia selalunya dia nak cepat lah. Dia nak pulangan cepat. Lepas tu modal dia kecil. Dan dia selalunya menggunakan teknik yang scalping ataupun teknik yang BTST, buy today sell tomorrow. Yang pendek-pendek. Paling kalau lama pun 3 bulan swing kan. Tapi kalau investor dia lebih jangka masa panjang. Maksudnya dia beli on intrinsic value saham tersebut. Contohnya dia nak cuba beli saham tu under value. Contohnya kalau kita tengok kat mudah.my kan. Katalah Kak T ada kereta Honda lah, Honda Civic kan. Honda Civic. Sekarang ni cerita dia Honda Civic Kak T tahun 2010. Kan Kak T nak jual 60,000. Tapi kat mudah harga 40,000 je. Dah bawah pada market value lah. Kan. Masalahnya Kak T nak jual over value pasal Kak T jual 60,000. Kak T nak bayar hutang Kak T ni. Memang kan. Sebab tengok ada sport rim lah, ada tiang gol belakang tu kan. Tapi orang tak kira semua tu. Pasal apa? Pasal orang kira tahun berapa kereta Kak T tu. Okey, faham. So kalau fair value dia lah 40,000. Kak T kena ikut keadaan tu lah. Ya, kita kalau nak beli saham tu kena cari kereta tu tapi kena dapat harga 20,000. Yang bawah lah kan. So that kereta tu kita dapat saham tu pada harga yang murah tetapi kita boleh jual pada harga yang tinggi. Umpama kita beli kereta Mercedes pada harga kereta kancil. Bestnya. Itu idea dia kalau investment lah. Maknanya kita nak beli pada harga murah. Kalau trading ni maksudnya kita beli kereta Mercedes dia naik sikit jadi kereta naik sikit tu kita dah jual lah pasal dia lebih bersifat short term. Tapi daripada pengalaman FY ni rahsia tau. Okey. Kita jangan cerita. Ni jangan cerita orang lain. Kita tiga je. Okey. Rahsia lah FY ada jumpa dua sifu investment dan sifu trader lah. Agak-agak korang kan siapa yang lebih masyuk lah antara sifu investor dengan sifu trader ni? Sifu yang lebih masuk trader? Trader? Ya, betul. Trader lah. Trader tu kan dia boleh buat berpuluh kali ganda lebih banyak daripada seorang investor. Dalam investor tu kena modal yang besar.
Kan? Tapi dia pulangan dia sikit je. Tapi yang trader ni kan, modal dia kecil tapi pulangan dia besar. Tetapi Jadi FY pun memang sarankan lah. Kalau anda semua di luar sana kan nak belajar Kak Ati sendiri kan, jadi trader lah. Ya. Tapi kena cari ilmu lah. Kena pandai trade. Kalau tak pandai, apa pun tak jadi. dia kena pandai trade. Ya, betul. Okay. So kalau macam FY punya pengalaman 28 tahun dalam market, Ya. kalau orang tu dia trade dekat bursa kan, and dia 100% guna technical analysis, apa pandangan FY tentang situasi tu? Dia macam mana pun dia kena hybridkan juga. Dia kena hybridkan. Okey, kita ambil technical analysis dulu. Kalau ambil technical analysis, yang dia masalah apa tahu? Dekat bursa Malaysia ni, dia ada manipulators. Okey. Manipulators tu macam mana FY? Kami tak faham ni. Nanti sabar hati. Kita jawab Umi punya soalan dulu. Okey. Kalau dia pakai TA saja, kan tak ada FA, nanti dia boleh kena manipulate lah. Sebab apa? TA dia tak tengok syarikat tu PE berapa, EPS dia berapa, ada bagi dividen ke tak ada dividen, apa cerita sentimen dia dalam syarikat tu tadi. Yang dia boleh kena ketipu. Jadi macam baru-baru ni kan, tak payah sebutlah saham apa kan. Tiba-tiba 4-5 saham tu kan tergolek, jatuh limit down. Pasal apa? Dia memang kena main dengan manipulators. Memanglah sedap ni tengok carta dia naik tiba-tiba tu kan pandal lela renang. Maknanya kita tak tahu keadaan kedudukan syarikat tersebut. Maknanya kita kena tahu kedudukan syarikat tersebut. Dia tak boleh tengok carta saja. Sebab kerana kat Malaysia manipulators tu ramai. Kan memang ada manipulators ni. Nombor dia kalau pakai TA saja kan masalah apa? Bila kita nak scan saham tu lambat. Nak scan satu tengok satu kan. Kata kita ada satu setup kan. Ini kena cross ni lah benda-benda kan. Nak tengok dia trending up lah, nak tengok dia bullish apa semua kan. Tengok satu-satu memang kan 2 bulan kau muntah 2 bulan tengok je tengok muntah sebab kau hari-hari tengok nak cari saham mana yang setup yang nak naik tu kan memang susah. That's why FY sarankan kalau dalam kes kan memang kita kena ada FA untuk selamatkan diri kita daripada manipulators. TA untuk untuk kita tengok skrin dari segi bila nak masuk, bila nak keluar kan, nak cut loss. Dan kita kena ada sistem juga untuk kita screen dalam masa yang pendek dan mudah. Macam tu. Kalau belajar mana fundamental analysis ni, FA ni, FA ni susah ke kita nak faham dia FY? FA pula kelebihan dan kelemahan dia. FA boleh kat Malaysia ni. Masalahnya dia tak cukup matang. Sebab macam Kak T ni kan, Kak T tak tahu apa-apa ni FY. Macam no-op sangat lah kan. No-op sangat lah, tak tahu apa-apa ni FY. Kak T suruh rumah je pun, tak buat apa-apa. Sekarang dah tak masalah Kak T. Dulu in the 90s, tak nak buat FA, TA ni macam mana. Kena beli buku tu yang RHB, buku tebal tu. Buku saham ni, RHB ada tulis semua benda pasal FA dan TA ni, kena hari-hari kena baca tau. Dulu zaman FY dulu lah. Zaman tu memang susah. Sekarang ni ada touch oleh button je. ChatGPT. Bukan ChatGPT. Tu? Dekat dalam kita punya mana-mana broker, macam Wi-Fi dekat Kenanga kan. Kita ada platform yang dinamakan sebagai Cantrade. Jadi Cantrade ni, kita pergi situ nak tengok apa? Nak tengok dia punya EPS boleh, nak tengok dia punya PE boleh, nak tengok dia punya peers boleh, nak tengok dia shareholding boleh, nak tengok ticket. Nak tengok saham tu berapa banyak, siapa yang pegang saham tu kan. Nak FY boleh ajar ke? Itu senang je, kacang je. Nak jadi trader sebenarnya kan, ni rahsia tau. FY boleh ajar siapa-siapa juga di luar sana untuk jadi trader kan. Kalau dah buka akaun saham CDS, dah buka akaun trading kan, dalam masa 1 hari sahaja. Betul tak cakap? Kita boleh belajar lah. 1 hari boleh jadi full time trader dah. Ya. Walaupun kata saya macam tak ada background accounting. Tak ada masalah. 1 hari saja. Tak payah 3 hari lah. Kalau nak lengkap ilmu dia 3 hari lah. Tapi kalau nak jadi trader je kan, kalau orang ada modal, ada akaun CDS, ada platform Cantrade, 1 hari FY ajar, korang boleh jadi full time trader. Lillahi ta'ala. Ya, betul. Dah sampai level tu sekali sekarang. Tak payahlah 3 hari ke, tak payahlah 6 bulan ke kan, 24 tahun tak payah. Sebab cerita dia, Kati, FY dah lalu 25 tahun ni mencari ilmu tu kan. Sekarang ni ilmu tu kita boleh kompres dalam masa 1 hari je. Betul. Pengalaman lah. Pengalaman. Itu senang sangat kan. Dan dia cover lah. Nak cover FA kita cover, TA kita cover kan. Dan kita ada sistem yang kita pakai untuk bila dah nampak signal keluar saham tu,
kita guna FA dan TA untuk make sure yang saham tu memang saham yang ada fundamental, saham tu memang dia punya trending up dan sebagainya. InsyaAllah memang tak ada masalah lah. Maknanya dari segi pendapat FY, maknanya kita kalau nak belajar ataupun kita nak pandai dalam dunia trading ni, kita kena ada juga ilmu tentang fundamental analysis. Betul. Dan juga TA. Betul. Maknanya kena ada dua. Kena ada hybrid. Kena Macam hybrid. mana pun hybrid. Dia tak boleh tahu tentang technical analysis sahaja 100%. Tak boleh. Dia kena belajar juga tahu sedikit tentang FA, tapi FA tu mudah saja FY. Mudah saja sebab kita ada sistem. Maknanya kita dah ada dalam Cantrade kan. Kita cuma nak encoding je apa maksud dia kan. Kita tengok apa daripada quarter to quarter meningkat tak revenue dia, meningkat tak profit dia. Benda-benda macam tu je. Alright. Benda-benda macam tu. Lepas tu kita tengok juga lah sentimen kan, sentimen kerajaan, dia dapat job ke, benda macam tu. Sebab dia sebenarnya bukan dua tu je, ada benda-benda lain, tapi tak apalah, yang tu Effa selalu cerita dalam kelas lah. Faham. Kalau kat sini kita cerita secara dasar dia FA, TA dan juga algoritma tu tadi. Itu je, 3 benda lah. Alright. Ni kena Okey, Kak Tin nak tanya lagi satu kat FY sebab Kak Tin seronok tau belajar, maksudnya kita mengenali dekat bursa Malaysia, kita menjadi trader bursa kan. Jadi pengalaman FY sendiri kan daripada dulu FY bermula sebagai remiser dah 28 tahun. Okey, sampai sekarang Kak Tin nak tanya siapa yang lebih dominan dalam pasaran di bursa Malaysia? Dari segi bangsa lah. Dari segi bangsa, dari segi yalah bangsa lah. Sebenarnya dia kalau kita cerita dari segi retail lah kan. Dari segi retail kita tahulah memang bangsa bukan Bumiputera tu lah lebih dominan. Dia lebih sebenarnya kebanyakan saham-saham tu memang dipegang oleh bangsa bukan Bumiputera lah. Tapi kita pula dominan dari segi institution. Kita ada Khazanah, kita ada EPF, kita ada PNB kan yang pegang ratus bilion ringgit lah kan. Jadi dari segi institution memang kita dominan. Tapi dari segi retail memang kita sangat-sangat kurang lah. Maksudnya retail ni makna kita lah. Kita. Orang kita memang dia macam ni lah. Kalau kita cerita kan orang Melayu kita ni kan dia ada 2 jenis orang Melayu lah. Satu Melayu, 2 Islam kan. So Melayu ni dia memang daripada dulu kan dia datuk nenek moyang dia suka menyimpan lah. Dia lebih kepada beli rumah, beli tanah kan. Dia suka simpan harta. Lepas tu nak liquid tak boleh? Memang dia hartawan lah. Dia bukan jutawan. Dia sebenarnya jutawan. Tapi dia hartawan. Tapi dia tak ada duit. Pasal dia ada tanah yang banyak kat kampung. Tapi tak boleh cair. Tapi tak cair. Faham tak? Tak boleh. Dia lambat untuk menjadi dapat duit lah. Tapi mentaliti ni lah yang menurun daripada datuk nenek moyang kita. Betul tak? Jadi datuk kita beritahu kat bapak kita, pergilah kerja kerajaan. Nanti kerja kerajaan dapat pencen. Kau? Ya. Terasa. Okey. Tanyalah Kak Tin moyang yang Kak Tin tak kenal tu. Dia investor ke? Tak lah. Idok lah. Dia pilot ke? Idok lah. Abang lah pilot kan? Abang lah. Abang lah. Sekarang abang kita pilot. Ya. Tahniah. Okey. Ya. Lepas tu memang kita moyang kita, kalau kita fikir balik, dia baru keluar daripada hutan je pun. Tak maaf cakap lah. Dia pegang cangkul. Dia penuh ke tanah. Pada zaman segregate and rule dulu. Kan zaman dulu in the 50s 60s kan segregate and rule tau. Kalau kita tutup mata, ingat moyang kita kan cuba tutup mata. Okey, tutup mata. Perasan tak moyang korang gambar hitam putih? Yelah. Kenapa dia tak colour? Anyhow. Yelah, pasal kita ingat moyang kita memang hitam putih. Manalah zaman-zaman kita tengok gambar cerita P. tu colour. Betul. Kan? So apa jadi? Moyang cakap dengan datuk kita kerja kerajaan. So semua datuk kita kerja kerajaan, kerja polis ke. Maksud datuk FY buat apa? Kita dulu pesawah. Bukan pesawah, sorry. Petani. Petani. Maknanya Kak Ti ada tahu masa pengalaman Kak Ti dulu yang bertani-tani, tanam sawi masa tu. So Datuk Kak Ti beritahu dekat bapak Kak Ti, pergilah kerja kerajaan, pergi swasta. Polis. Polis masih lagi kerajaan. Ni atuk saya dulu askar. Betul bapak pensyarah. Swasta. Masih kerajaan juga. Kerajaan juga. Semua geng-geng kerajaan lah. Turun kerajaan. Cuma bapak beritahu kat Umi, barulah Umi jadi swasta kan. Boleh faham tak yang cerita ni?
Tapi kalau kita tengok yang bangsa dia orang bangsa berniaga. Ya. Pasal segi and rule tu letakkan dekat badan bandar. Maknanya diorang punya kebiasaannya, diorang punya mentaliti dia kan? Lain. Mentaliti bangsa tu penting kan Ifwan? Penting. Jadi apa yang kita nak cerita kat sini ialah kan, kita kena keluar daripada benda tu lah. Kita kena keluar satu yang saya cakap Melayu tadi, duk nak menyimpan kan, kita takut nak ambil risk. Kita tak ambil saham kita tak melabur dalam saham yang mana boleh memberi pulangan yang lebih tinggi kan. Kita happy je letak kat tabung haji, letak kat SB, tak apalah kan, dah rasa selamat macam tu kan. Lepas tu bila tak ada ilmu, yang jadi masalah kat kan, kita melabur pula dekat tahulah kan, MLM dengan skim cepat kayap. Sedangkan Bursa Malaysia ni memang memang disahkan kan. Cuma kita kena ada ilmu mengenainya, itu je. Kan? Betul. Betul. Dalam Islam pula yang menjadi masalah orang Melayu kita, kita ada pegangan apa? Tak apalah, rezeki secupat takkan jadi segantang. Faham tak? Faham. Dia cepat je tak jadi segantang sampai bila? Kan? Betul, dah nasib. Sampai bila? Itu yang melabur dalam Telegram kan. Melabur masuk 10 cuci. Telegram banyak pelaburan dia. Masuk 10 cuci 10,000. Kan? Kak T pernah tak ada pengalaman yang mana orang PM kat Kak T, DM kat Kak T kan? Kak T, saya dah kerugian RM30,000. Right. Kak T fikir, ya Allah, mudahnya engkau memberi duit kepada orang ramai di luar sana kan? Betul. Yang kita tak kenal. Betul. Yang tak ada langsung lesen ataupun tak ada langsung credibility untuk menguruskan dana tersebut kan? Muka pun tak pernah tengok Muka pun tak pernah tengok. Tapi dia boleh pakai IC orang lain lah untuk menyamar kan. Tapi kepercayaan tu mana mudah percaya. Betul. Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Sebab tak ada ilmu. Kalau kena FY pula ada kat T. Ada. Dia WhatsApp kan. FY ada tak yang package 300 dapat 5,000? Dia tanya package kat kita. Kalau package ada, mana? kita pun nak bagi. Kan mana kalau ada kan FY pun nak masuk juga. Kalau ada betul lah kan. So dalam dunia trading bukan begitu. Bukan. Memang maknanya duit yang kita mencari ilmu itu wajib. Okey FY, Kak Tina nak tanya. Kalau kita ada modal dan duduk dekat di bawah FY, contoh macam kenanga. Contoh kan, kita ada satu broker, ada kenanga. So, bila kita buka account, so kita yang buat sendiri. Betul? Betul. Duit Kak T tu, Kak T tak bagi dekat FY. Betul. Kan? Betul. Tak Betul boleh. Kan? Tak boleh kan? Tak boleh. Memang tak boleh transfer dalam akaun FY. Kena terus transfer dalam akaun kenanga investment bank Berhad. Maknanya Kak T kena belajar buat duit sendiri. Betul. Kan? Betul. Sebab satu pun FY sebagai advisor, FY tidak berisen sebagai seorang fund manager. Betul. Yang mana FY tak boleh ambil duit. Betul. FY cuma boleh bantulah beri khidmat nasihat kan. Betul. Kalau nak bagi trading ideas pun hanya kepada klien-klien FY di kenanga. Betul. FY dilarang sama sekali untuk bagi trading ideas ke whatever not kepada orang umum. Itu Betul. undang-undang dia lah, etika dia gitu. Berbalik bercerita tadi Kak T. Yang Islam pula Kak T. Yang Islam pula dia zuhud Kak T. Kita kena zuhud. Masalah pula zuhud kan. Tapi sebenarnya kita tak boleh macam tu lah. Kita kena jadi orang yang pemberi daripada penerima. Allah lebih suka orang kaya yang tawaduk daripada orang miskin yang tawaduk. Dia macam tu cerita dia. Kena faham lah. Kak T rasa ada lagi Kak T nak tanya pasal dari segi pengalaman FY di Bursa Malaysia, maksudnya trading ni kan, penglibatan FY sebagai remiser. Dari segi cara urus duit bangsa Melayu dengan bangsa Cina. Dia berbeza lah. Kalau kita tengok kan, dulu kan FY bagi analogi macam ni lah. FY pernah untuk pengetahuan Kak T kan, Umi. FY pernah meniaga apa tau? Meniaga apa tu? Yang air tu apa? Air apa? Vending machine. Oh, vending machine. Dia sewa. Sewa vending machine. Okay. So letaklah dekat kawasan Sri Kembangan lah. Kawasan bukan Bumi Putra lah. Letak sana kan. Tak laku kau. Tak laku? Tak laku. Sebab diorang minum air putih je. Betul lah tu. Ya. Tapi kalau letak kat kawasan Melayu kan, kat sekolah ke kat kawasan Melayu, cepat lah. So maknanya kat situ kan kita tahulah. Diorang memang sifat dia macam tu lah. Dia kadang-kadang mungkin adakah faktor sebab jadi jimat, jadi dia nak jimat, ya betul. Jimat satu. Satu memang diorang kerja ni lah. Diorang memang berani mengambil risiko. Risiko yang terkawal. Maknanya dia nak modal. Maknanya dia nak duit. Diorang memang berani mengambil risiko yang even tak terkawal pun diorang berani. Dia punya sifat dia memang macam tu. Lepas tu diorang ada pegangan Confucius tau. Confucius ni pegangan pun sama juga macam tu. Memang dia nak kejar duit, nak kejar yang hal-hal dunia ni lah. Dia berbeza dengan orang kita. Orang kita ni kan ada pula yang susah nanti kalau jadi jutawan kan, lambat masuk syurga, lama kena tu kan, lama kena hisap kata dia kan. Jadi dia macam tu. Mentality. Tapi memang kalau kita tengok yang jadi masalah sekarang, apa dia tahu? Jadi masalah sekarang ialah
tahun ni dia orang projek 60 IPO akan disenaraikan. And malah FY cerita lah dah 120 IPO disenaraikan, ada 2 je syarikat Bumiputera. Yang lain tu semua bukan Bumiputera. Apa jadi kat T? So FY pergilah salah satu dia orang punya dinner ni kan. Pernah lah jemput kat dinner dia orang kan. Tahu tak apa dia cakap apa? Ini katalah bos ada satu cakap public listed tau, yang value dia lebih 1 bilion. Yang ni yang lebih 8 bilion. Yang ni lebih 5 juta, 500 juta kan. Lepas tu kan dia datang kan. Ini dia listed ni. Pagi tadi listed, malam lagi dinner. Welcome to the $500 million club. Wah, dia ada club eh? Dia cakap welcome to the $500 million club sebab syarikat dia bila listing automatic market capitalization dia, modal pasaran dia 500 juta. Betul. Kita dengar kan. Tak cakap apa kan. Mana cakap kan. Sebab kalau kita tengok dengan orang-orang kita kan, nak cerita 500 juta punya club ke? Tak. Betul tak? Tak. Tu geng-geng Penang tu kan. Yang semiconductor punya syarikat-syarikat tu kan. Sebutlah mana-mana syarikat yang ada kat Bursa Malaysia kan. Cuba tengok dia market capitalization. Makna kita masih lagi ketinggalan lah kan. Masih ketinggalan lagi. Dia orang dah sampai satu level apa tau. Kalau kita cerita dari sejarah kat TI. Orang kita kan sekarang ni boleh buka taman lah, taman. 50 rumah, 100 rumah. Orang dia dah boleh buka apa? Kondominium. Bandar ya. Bandar Gamuda Cove, bandar San Surya, bandar faham tak? Ya, faham. Dia buka bandar, kita baru buka taman. Okey. Tu sebagai contoh. Zaman sekarang yang CEO baru ni, dia orang memang tunjuk. Maksudnya kalau profit dia 30%, berapa 30 juta dia tunjuk. Kenapa? Kalau dia tunjuk semua benda-benda tu, harga saham dia akan naik. Jadi kan, so kalau kita nak melabur saham kan, jangan beli saham CEO lama tu. Kita beli yang baru-baru punya. Tapi unfortunately yang menyedihkan ialah kan daripada 100 saham yang kita cerita tadi kan, 2 je Bumiputera punya kan. So Bumiputera punya dia tak naik. Yang bukan Bumi punya naik. Maknanya macam mana kita nak ni, kita kena pandai lah. Kita kena pandai pasal untuk trading. Pasal dia ada integration tau. Yes. Dia ada integration, bukan saja dia dah pandai nak sendiri berhad pergi berhad kan. Dia juga ada integration daripada berhad tu macam mana nak stay saham tu supaya dia naik lagi. Kita tak ada belum ada lagi kemahiran tersebut. Belum. Boleh faham ni? Jadi maksudnya dalam Bursa Malaysia ni dia macam rojak tau. Macam rojak dia ada saham itu, saham ni, saham lama, saham baru. Jadi kita kena pilih lah. Kita dan rojak tu kita suka apa? Telur. Telur tu lah kita ambil. Telur je. Maksudnya yang tak sedap tahu-tahu tu kita tak ambil lah. Ya. Boleh faham tak apa terangkan tu? Dia macam tu. Okay, so kalau tadi FY ada sebut pasal IPO kan. IPO, okay. IPO tu apa IPO, initial public offer lah. Okay. Saham dalam bahasa Melayu dia saham terbitan awam. So, bila satu-satu syarikat tu, dia nak membesarkan syarikat dia, dia ada beberapa cara. Satu, dia punya duit bank. Kan? 2, dia punya duit alung. Kalau punya duit alung-alung Bukit Beruntung. Kan? Alung Batu Pahat ke kan? Cerita dia satu, kalau dia punya duit bank, dia kena bayar balik principal campur interest. Okay. Kan, katalah kita ni, kan, kita buat syarikat, nak pinjam 60 juta, kan, bulan depan tu dah kena bayar principal lah. Campur interest kan. Itu satu. Kalau kita punya ngalung, faham lah kat kan. Katanya kita warna hitam tu kan nanti jadi merah. Sebab dia principal campur interest infinity and beyond. Betul tak? Jadi apa yang diorang buat ialah diorang ambil sebahagian, dia terbitkan saham sebanyak minimum 25% daripada syarikat dia jual kepada awam. Okey. Dia jual kepada 5 tempat. Mana kita boleh beli yang sebelum beli. Daripada dia keluarkan boleh dia beli. Dia announce kan. So untunglah kat Malaysia ni Bumiputera dia ada beberapa pool yang dia boleh dapat. So maksud pool tu mana kelebihan ke? Ada, memang ada kelebihan. Apa kelebihan dia? Kelebihan satu, kalau kata pool awam, dia akan diundi 2 kali. Sekali diundi untuk pool yang untuk Bumiputera punya. Lepas tu kalau tak dapat, yang berjaya tu berjayalah. Yang tak berjaya tu dia akan masukkan dalam pool yang bukan Bumiputera. Dia akan undi pool lagi sekali. Ya, dia dapat 2 kali. Itu satu pada pool awam. Pada pool yang seterusnya ialah 12.5%. Dia wajib bagi especially pada saham IPO main market dengan Ace market 12.5% mesti dia berikan kepada Bumiputera melalui
MITI. Oh, melalui MITI. Itu kelebihan orang. Maknanya kita boleh apply dekat MITI lah. Boleh apply kat MITI. Ini khas untuk Bumi Putera saja. Institusi, yayasan. Baguslah kan? Bagus. Ni orang biasa pun boleh belilah. Orang biasa boleh beli. Individu boleh beli. Asalkan umur 18 tahun ke atas. Student tak boleh. Beli, apa yang requirement nak kena submit? Maksudnya dia kena ada kena ada pendapatan? Kena ada pendapatan, kena ada kedudukan kewangan lah. Paling rendah pun kena ada 3 bulan bank statement gaji lah. Macam tu. Itulah kelebihan dekat Malaysia ni. Dan terus terang cakap yang kalau IPO memang kalau tahun ni pun senang cerita dah ada lebih kurang 44 IPO disenaraikan. Ada bajet 60, tahun depan pun ada 60 lagi. Dan kebanyakan syarikat bukan bumi lah. So apa jadi ialah kita ni kita ambil peluang untuk menunggang atas kuda diorang lah, pasal diorang memang lebih lebih well versed tentang saham. Diorang bisnes pun lebih baik kan, sebab diorang memang moyang meniaga kan, atuk meniaga, cucu meniaga kan. Jadi cucu diorang dah listing kat Bursa Malaysia kan. Kita masih lagi kalau buat bisnes kan, kejap lagi nak kena beli supercar kan kat kan. Kena ada Lamborghini Aventador kan. Perlu ke? Perlu ke? Tak perlu. Zaman sekarang tak perlu. Lepas tu mohon jangan terasa. Ada gurau-gurau. Okay. Ada kadang-kadang macam tu lah kan. Tapi orang kita macam tu lah. So tu silap dia lah kan. Antara kesilapan yang berlaku lah, pasal tak tahulah, saya pun tak tahu kenapa macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita fikir balik sedalam-dalamnya, it is better for us to bila dapat duit kan, kita reinvest, kita besarkan lagi. Kalau branch kita satu, besar lagi kan. Kita patut buat macam tu lah. Kan? Tapi orang kita tak macam tu lah. So dalam IPO ni, daripada 44 IPO yang ada, 20 tahun ni walaupun ada kes tarif tu, 27 naik. 27 naik pada hari penyelesaian dia. Ada naik sampai ratus-ratus pun ada. Kan? Lepas tu 27 naik. Lepas tu 8 tidak berubah. Dan 9 jatuh. 9 jatuh tu pun pasal tarif. Oh, pasal tarif. Tarif Donald Trump itu. Senang cerita macam ni Kak T ada melabur tiap-tiap kaunter tu RM1. So RM27 untung. RM8 tak berubah, tak rugi. Tapi RM9 je rugi. So pada FY cakap tu terang ni kan, siapa-siapa yang tengok podcast ni kan, FY wajib kan anda melabur IPO. Wajib. Pasal memang boleh buat duit kat situ kan, sebab dia risiko dia paling rendah tapi pulangan dia tinggi. Instrumen yang paling rendah risiko dia IPO lah. Okey. Macam ni kita nak tahu senarai IPO yang akan keluar? Okey, senarai IPO yang keluar pergi je dekat prospectus exposure. Dekat Bursa Malaysia dia ada prospectus exposure. Dia akan beritahu selama 15 hari saham apa yang akan disenaraikan. Prospectus exposure ni tujuannya apa? Kalau ada orang tak puas hati yang dengan syarikat tu, dia mungkin ada pemiutang ke apa semua kan. Jadi kalau dia nak pergi listing, pemiutang tu membangkang, tak boleh lah. Betul lah kan, kalau Kak T nak kahwin kan, macam cerita orang putih tu kan. Kahwin kan, dah pergi dekat altar kan, tiba-tiba datang, aku reject. Mana tak bagi tu datang kan, dia tendang di masjid kan, aku reject, dia kata tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu. Macam tu lah. Aku pula kena. Tak, maksudnya kalau IPO tu, dia pergi prospectus exposure tu, tujuan dia lah nak make sure lah semua benda benarkan, tak ada pengutang dan sebagainya. So kita boleh nampak itu list dia. Ada banyak lagi saham-saham yang akan disenaraikan mana. Ada Aqua Walk lah, ada macam-macam saham kan. Jadi kebanyakan saham-saham tu memang saham-saham bagus. Kenapa Eva cakap bagus Kak T? Pasal CEO yang baru-baru ni tahu, kalau dia tunjuk profit dia cantik-cantik, kalau dia seperti mana yang berlaku kat Korea dengan Jepun, bila dia tunjuk profit dia apa semua kan, saham tu akan naik nanti. Dia tak macam dulu punya mentality. Tapi orang kita macam tu lah. Sebab nak beli Lamborghini kan. FY lagi satu nak tanya. Apakah macam FY sebut tentang Korea lah apa semua tu kan. Adakah faktor foreign fund masuk? Foreign fund? Foreign fund. Dalam Bursa Malaysia sekarang ni. Sangat memainkan peranan lah. Dia umpama apa? Analogi. Dia macam satu mangkuk tu kan. Kalau foreign fund masukkan air, dia naik lah. Kalau dia keluar, dia turun lah. Betul tak? So sepanjang yang saya lihat lah kan, tahun 2016, 17, 18 sampai sekarang kan, hanya pada tahun 2017 je foreign fund masuk. Oh ya ke? 10 bilion. 2017, sekarang dah 2025. Sekarang 2025. Memang dia keluar. Outflow lah. Dia outflow je. Memang menurun. Tapi kena faham satu perkara. Nanti orang marah pula kalau kita cerita pasal ni. Kalau Ifon cakap tak masuk ni macam mana? Sebelum tu kita terangkan dulu. Terangkan dulu. Dua perbezaan tu.
kena faham FDI, foreign direct investment dengan foreign fund dua perkara yang berbeza. Apa beza tu? FDI ni foreign direct investment tu yang apa ni PMX dia pergi kat luar sana, dia kata okey Microsoft nak buat kilang kat Melaka. Dia pun buka kilang kat Melaka data center. Itu nama dia foreign direct investment. Tu ECRL tu, foreign direct investment. Nvidia apa semua tu kan. Nvidia datang kan. Dia bawa duit tu. Dapat duit kata 10 bilion nak buka nak buka data center kan. So data center tu dia akan bagi pekerjaan, peluang pekerjaan. Baguslah kan. Bagus, tapi dia tak ada kena mengena dengan foreign fund. Sebab nanti kata orang gaduh kan nanti. Orang kata nanti kau cakap apa ni PMX bawa masuk foreign fund banyak-banyak, kau kata keluar. Tak, yang keluar tu dari Bursa Malaysia. Maksudnya dia masuk hari ni, dia boleh keluar bila? Esok, kejap lagi boleh keluar. Boleh tak? Faham tak? Itu foreign fund. So foreign fund masuk dalam Bursa Malaysia, lepas tu dia boleh keluar pada bila-bila masa. Foreign fund ni maksudnya ialah daripada Norway ke, daripada BlackRock ke, kan? Memang macam tu lah. So foreign fund ni sangat-sangat penting. Kalau dia datang, dia masuk kan, memang Bursa Malaysia akan naik lah. Maksudnya dia bagi inject lah, suntikan. Those days kan, kalau tahun kita cerita pasal super buran tahun 1993 tu kan, bursa naik daripada 275 mata naik sampai 1300 mata kan. Itu memang orang semua jadi kaya raya buaya lah. Masa tu in the 90s kan, sampai ke 1997 tu apa jadi, pemandu teksi pun tak pemandu teksi. Wow, beza. Pergi kat broker beli saham tu confirm naik. Beza sekarang. Beza lah. Sebab tu kita berharap-harap tolonglah foreign fund datang. Tapi sekarang ni bukan pasal foreign fund tak datang. Kalau kita lihat, sepatutnya foreign fund dah datang sekarang. Kenapa sekarang dah datang? Kalau pasal tak currency naik sekarang? Betul. Macam kita punya currency kuat kan? Currency kuat. Kat dia tu apa jadi? Kalau naik currency naik by 10%, kita pegang RM. Kita pegang RM, orang putih tu dia tukar, dia convert kepada RM. Naik 10%, dia dah untung 10% tu. Kenaikan tadi. Lepas tu saham naik lagi 10%. Dia automatic dapat 20%. Kalau saham tu tak naik pun, dia tetap dapat 10%. Tetap dapat 10%. Jadi dia double whammy nama dia. Ke sebab Trump datang hari tu? Trump datang. Tapi sekarang ni yang jadi masalahnya ialah di luar sana lebih atraktif. Dow Jones sekarang tak nak berhenti-berhenti. ATH yang semadang. Kan? ATH tu all time high. Tunggu dia diskaun. Bila ni? Bila nak diskaun kan? So kita macam mana pun FI percaya dia kena dia kena diskaun dululah. Maksudnya dia yang gold jatuh, yang US jatuh kan, Jepun jatuh, barulah dia macam okey. Baru nak tengok bursa. Tapi ni pandangan FI lah sebagai seorang yang pengalaman, pemikiran orang kaya dia berbeza tau dengan orang yang tak kaya lah. Apa beza dia? Beza dia lah, orang yang tak kaya ni kan, nanti bila dah kat atas, masa kat bawah tu tak nak beli. Okey, tak nak beli lagi. Tak nak beli lagi. Nanti bila dah sampai dah pucuk kan. Beli. Pasal tu orang kaya semua cakap apa? Beli, nak pergi naik atas lagi. Sebenarnya dah terlambat. Sebenarnya masa by the time kan dia ke bawah. Itu memang biasa. So apa kelebihan bursa? Kelebihan bursa ialah sekarang dia pada bawah. Pengalaman FY dalam tempoh setahun dua tahun ni bursa makin better. Bursa dah lepas dia punya, kalau dalam teknikal dia SMA 200 baru-baru ni pada bulan 8 itu. Itu menunjukkan yang bursa dah bullish. Dan sekarang ni pun kalau kita lihat kan, hari ni sendiri pun market 1632 naik lagi kan. Dan dijangka akan naik November Disember all the way sampai 2026. InsyaAllah. Okey. So cerita dia bagi pelabur saham, bursa dah bullish. Dia dah sediakan satu arena untuk kita melabur kan. Cumanya kita kena cari saham-saham yang bullish juga. Betul. Analogi Kak T. Kan? Kak T ada ramai kawan kan? Ramai kawan? Ramai. Berapa ramai kawan yang toksik? Tak ada. Tak ada. Kat dia avoid gitu. Kalau net toksik ni biasanya datang nanti pinjam duit, nanti belanja, susahkan lah kan. Kita tak ada sebab yang toksik tu dah tak jadi kawan. Tak jadi kawan. Kita circle kita kecil. Terus tak kawan. Cerita dia, kawan yang toksik tu sikit. Kawan yang tak toksik tu ramai. So samalah dalam bursa. Yang toksik tu kita keluarkan, kita ambil yang tak toksik je. Mana kita boleh pilih lah. Kita pilih kawan aku, kan kita pilih counter ni kawan baik, sahabat. Counter ni tak nak. Sebab counter ni kita tahu ada orang manipulate belakang dia. Counter ni kita tahu dia tak buat duit. Kalau counter ni tak boleh buat duit, apa jadi?
Kawan kita tak boleh buat duit. Apa jadi? Ya. Dia nak pinjam kat kita. Ya, betul. Betul tak? Kejap lagi dia keluar right issue. Tuan-tuan puan, belilah kaunter saya. Betul tak? Jadi kita nak tolak lah. Kita tolak, kita buang lah. So dalam market sekarang, dalam kata ada 1,000 lebih kaunter ni kan, kita kena pilih lah mana-mana kaunter yang tak toksik. Ya, maknanya kita boleh Kaunter yang akan pilih. menggembirakan kita, yang akan menyenangkan kita. Tapi kenalah ada ilmu. Tak ada ilmu, kita nampak kaunter tu sama je kat T. Betul. Okay. So kalau cakap pasal toxic tadi kan, Aha. mungkin ada orang yang masih ada pemikiran kan. Dia kata trading ni sebenarnya macam judi je, cuma dia versi halal. Apa kata FY? Tapi memang kalau bagi yang bangsa bukan bertural kan, memang judi lah. Dia anggap macam kasino je. Dia kasino yang risiko lagi rendah daripada kasino tu. Okey. Untuk orang lah. Tapi untuk orang kita, dia tak jadi judi kan. Sekiranya kita ada buat kajian, kita buat analisis, sekiranya kita beli one to one. Maksudnya kalau kita ada RM1, kita beli RM1. Dia tak ada masalah. Kita ada RM1 tapi kita pinjam pula duit broker lagi RM5. Dia tak boleh macam tu. Dia jadi tak syariah juga. Kan? Dia akan jadi tak syariah bila ada unsur-unsur spekulasi lah. Ya. Speculate kan, ataupun main agak-agak je tak boleh. Tapi kalau kita buat kita buat analisis, kita nak memiliki saham tersebut, kita buat FA dia, kita buat TA dia kan, kita ada bersebab, ada sandaran. InsyaAllah dia tak jatuh. Mana kena belajar tahu TA dengan FA. Kena tahu. Lepas tu kita kena buat kita punya analisis lah. Betul. Barulah kita boleh trading. Tidak dikerujudi lah. Yes. Bukan gamble lah kan. Bukan gamble. Kalau Tapi tidak, kena letak one to one lah. Okay. Maknanya kita ada RM10,000, kita beli saham tu sekadar RM10,000 saja. Dia tak boleh lebih. Dari segi pemilihan tu macam kalau makanan dia ada cop halal kan. Kalau saham ni macam mana kita nak tahu dia halal? FY buat sendiri punya. FY buat sendiri, buat macam mana tu? FY ada satu teknik. Kalau kata pemilihan saham sendiri, kita cerita syariah sekejap lagi Kalau cerita saham sendiri, FY namakan dia I Mantap I Mantap ni ada 7 ciri. Satu, indeks, nak tengok saham tu trending up atau tidak. 2, maklumat saham, nak tengok siapa yang kat belakang saham tu kan. Nombor 3, akaun saham, nak tengok kedudukan prestasi saham tu dari akaun dia. Lepas tu kita tengok nilai saham tu, kita tengok valuation yang dikeluarkan oleh research house kan. Kalau research house kata buy, bagus lah tu kan. Tapi kita pun nak kena tengok juga, kadang-kadang research boleh bagi buy tapi kita kena ada analisis kita sendiri kan. Lepas tu apungan saham, nak kira tiket saham tu ada banyak ke sikit. Sebab saham tu kalau banyak, lebih baik kita bagi kat institusi je. Kita nak sayang sikit. Maksudnya gini, kalau kita ambil lumba lari kan, antara orang sumo yang badan besar tu kan. Badan besar tu. Kan? Okay. Lumba dengan kati kan. Mesti kati menang. Maksudnya kita cari yang ringan lah. Kita cari yang berat. Yang berat tu kita bagi kat institution. Perbandingan. Boleh Perbandingan kita bandingkan. Bandingkan lah. Lepas tu memang pastikan tengok syariah. Syariah memang ada je dekat sekarang ni, dekat broker dah ada tanda bulat tu kan. Maksudnya dia ada screener ke? Dah ada screener untuk syariah. So lebih 80% saham-saham yang dekat Bursa Malaysia ni berstatus syariah. Maknanya dia ada bagi sign lah. Okey. Untuk pengetahuan korang semua kan, hanya 3 negara je yang ada yang exchange je bagi syariah. Iaitu Arab Saudi, Indonesia dan Malaysia. Bagusnya. Negara lain tak ada. So kalau kata orang-orang lain tu kata ni syariah kan, 70,000 syariah kan. Dia diberikan oleh agensi pihak ketiga. Bukan diberikan oleh bursa tu sendiri. So dalam hal syariah tu kita terus je, tak cerita panjang-panjang, kita pegang kepada SC punya itulah. SC punya syariah komiti. Syariah komiti ni dia akan bersidang pada bulan Mei dan bulan November tiap-tiap tahun. So tu yang jadi masalah. Kenapa? Bulan ni dia syariah, 6 bulan kemudian dia tak syariah. Mana kita kena alert lah Kena alert. alert. So agaknya kalau untung yang bukan syariah tu, kita jual nanti, kita buat jamban ke apa patutlah kan. Boleh kan? Makin kita keluar duit, buatlah jamban kan. Makin banyak jamban. Tak adalah, maksudnya even ada je institusi yang ambil duit bukan syariah ni. Ada memang ada. Ada institusi mana yang saya tak ingat. Ada. So senang cerita, kita ikut je lah AC. Sebab AC sebagai dia punya agensi yang terbesar yang kita follow. Kalau dia kata syariah lah. Dia syariah pun ada dua jenis. Satu syariah dari segi benda yang dia buat. Kan? Benda katalah dia jual bab satu. Dia tak syariah lah kan, automatik kan. Dia terus pangkah lah. Terus pangkah lah. Anyway, yang tak syariah tu dari segi dia punya simpanan dia. Simpanan dia kalau ada certain percentage tu dalam yang konvensional, dia jadi tak syariah. Kena tengoklah.
Aktiviti dia pun kalau kata lebih kurang lebih 5% tak syariah, dia jadi tak syariah lah. Betul. Kalau dia jual vape ke kan, pendapatan dia kata 27% dapat daripada penjualan vape. Jadi dia terjatuh tak syariah. Tapi tak apa. Kak Tia rasa kalau kita dah guna macam kita buka account dan kita dah ada mentor kita dan dah ada platform kita, which is contoh kenanga. Betul. Kita dah ada Cantrade, so kita boleh nampak. Betul tak? Bukan boleh nampak je. Boleh tengok kan? Tak ada, bukan contoh. Dia senang je. Kalau dalam Cantrade tu, kalau kita buka syariah account, automatik kalau nak beli yang bukan syariah, dia tak bagi. Itu halang kita. Automatik. Nampak senang je. Bagus tu. Senang. Tak payah fikir. Buat apa? Tak payah fikir dah. Tengok nak naik saham ni, tekan tak masuk, tekan tak masuk. Rupanya tak syariah. Dia tekan tak masuk tu okey lagi. Tengok dia naik kan. Macam aku tadi tekan kaya dah. Kalau tak kan. Tapi kena faham tu. Ada orang Melayu kan. Ni saja cerita lah. Dia pergi kat Danok kan. Dia pergi buat kerja kat Danok kan. Faham tak ni? Dia turun-turun kan. Nampak anjing haram. Padahal tu kerja kat tadi. Ya, faham. So kadang-kadang ada je macam tu. Kan, jadi susah nak cakap lah kan. Tapi kita certain benda lah bagi dia tak boleh kan. Ada juga. Kadang-kadang FY jumpa ada. FY saya bank tak apa. Tapi kalau bab satu tak boleh. Benda macam tu pula. Itulah. Susah nak cakap lah. Bahasa tingginya korang ni. Dia nanti kan. Kadang-kadang. Kak Tia tertarik satu perkataan kaya. Kaya, baik. Kak Tia tertarik pada kaya. Hidup ni perlu kaya ke tak? Kaya. Kan ada orang setengah dia fikir kan macam tak payahlah nak hidup kaya-kaya kan. Sekadar lah. Belanja kat tempat yang betul tak kan, bagi dekat asnaf yang betul, kita bagi zakat, kita bagi wakaf kan. Sebab Allah suka orang yang memberi zakat, Allah suka orang yang orang yang berusaha, Allah suka orang yang di tangan di atas daripada tangan di bawah. Allah suka kan. Allah suka orang kaya yang tawaduk daripada orang miskin yang tawaduk. Kita nak jadi jutawan, boleh jadi jutawan tapi kita jadi jutawan yang beriman. Maksudnya beriman tu kita jadi jutawan jangan tiba-tiba nak kahwin 4 kan, nak beli avantador kan. Tak ada gurau lah kan. maknanya kita kena kaya, lepas tu kita kena bayar zakat. Ya, bayar zakat. Sedekah. Wakaf. Apa-apa semua benda-benda itulah. Maknanya kita kena pandai kan rakyat Malaysia untuk jadi minda yang ada minda kaya lah. Minda kaya, betul. Minda kaya. Maksudnya sebab dalam hidup dalam Islam pun dia 3 benda je yang Allah kira. 1, Allah kira anak yang soleh. 2, Allah kira amal jariah yang kita buat. Itu kena kaya lah. So, kalau kita tak kaya macam mana kita pergi amal jariah? Betul. Kan? Dan nombor 3, Allah kira ilmu bermanfaat yang disampaikan. 3 perkara ni. Betul. Jadi kalau nak dapat ilmu tu, carilah orang yang berilmu. Betul tak? Betul. Dan kalau kita sendiri pun kalau kita tengok kita hari-hari baca watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kan duduk nombor 3 ni. Yang kita pula hari-hari duduk ada ilmu walaupun satu kedekut dia nak sampai ilmu tu. Nampak tak? Jadi kita ceritalah kan apa-apa kan satu hari cerita pasal apa-apa. Kak suka sebab hari ni kita share tentang ilmu yang bermanfaat. Ya, insya-Allah. Mungkin kita tahu tetapi mungkin orang di luar tak tahu. Betul. Kan? So kena fikir tau, Malaysia ni masih muda dan mentah tau. Malaysia ni muda lagi. Dia banyak lagi ruang dan peluang yang dia akan membesar dan terus membesar. Betul. Nak cerita? Mai cerita sekejap. Okay, ceritakan. Kalau dulu kan, kalau tengok Kak Tian, tahun 86. Kita daripada bayang 86 kan, kita lalu daripada Sungai Besi. Dari Sungai Besi kita jumpa Seri Kembangan. Dari Seri Kembangan kita sambung kita sampai Kajang. Dari Kajang kita sampai Bangi. Sampai Nilai. Nilai halus je. Nilai sampai Semban. Sekarang kalau perasan dari Kuala Lumpur kita sampai Sungai Besi. Sungai Besi sampai Seri Kembangan. Sampai Kajang. Kajang pandang kiri nampak Cyberjaya, nampak Putrajaya, nampak IUI. Jalan depan sikit kan sampai Bangi. Betul. Sebelum Bangi dah nampak Southville City. Yes, betul. Kan? Ada bangunan Southville kan? Kalau FY orang lama kan? Nampak Southville tu, nampak Ultraman lawan dengan raksasa. Kenapa? Sebab nampak bangunan tinggi tu Ultraman memang lawan itu. Ya, dia celah bangunan. Dia celah dia. Kan? Tu cerita dia. Lepas tu sampai Bangi. Tak terfikir kan sebelum ni akan ada di setiap. Lepas tu Bangi sekarang dah ada Putra Mahkota, dah ada Bandar Seri Putra. Dekat sini kita tengah lepak ni. Lepas tu sampai Nilai. Betul, Nilai dah ada nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nilai impian dulu. Dah ada nilai impian kan. Tu dia tak sampai Semban, dah ada Bandar Asdale. Ini menunjukkan negara kita belum maju. Kita tahu bila dia maju? Bila semua bandar-bandar ini bercantum. Boleh faham tak ni? Faham. Cuba tengok kalau KL bercantum tak?
Bercantum lah kapung cantum dengan selayang cantum dengan zaman Sarah sama cantum dengan PJ. Dia dah bercantum kan sekarang kan? Cantum pasal dah tak ada ruang lah. Faham tak? Ada tak kita lalu KL kan nak pergi Kepung kan? Tengok dulu kelapa sawit apa semua kan baru sampai Kepung. Tak ada. Dulu kalau di KL pergi Puchong kan? Dari KL pergi Puchong, jauh punya rumah kau. Kena lalu kelapa sawit pun sampai Puchong. Sekarang tak ada dah bercantum Kinrara kat situ semua jantung. So maknanya masih banyak lagi ruang dan peluang untuk negara kita berkembang. Dan FY percaya satu hari memang KSCI ni akan terbang. So kalau anda nak belajar melabur saham, belajarlah sekarang. Sebab bila zaman-zaman bila datangnya super buran kan, baru nak tegih-tegih belajar dah terlambat kan? Dah terlambat. Dan belajar dengan orang yang betul, kita pandai trade, kita trade sesama, belajar, jana, kita faham. Kena yes, betul. Misi satu rumah, satu trader. Betul. FI boleh tolong diorang lah kalau dalam bursa Malaysia. Bursa Malaysia saja tahu. Nak tanya kripto, tanya orang lain. Nak tanya global. Okey. Maknanya kita adalah misi kita jelas untuk satu rumah, satu trader untuk kita pandai trade. Okay? Betul. Kita pandai trade. Betul. Right? Okay, so seronok lah duduk dengan FY ni. Dia macam hampir dah terbuka dah kasyaf tu. Alhamdulillah, insyaAllah. Dari Allah kan. Kita cuba yang terbaik lah kan. So thank you very much FY berkongsi dengan kita pada hari ni. Kak Tih rasa tak nanti akan ada lagi. Kak Tih rasa tak terhenti di sini, betul? Kan. Boleh. Kita panggil lagi. So Kak Tih rasa kalau lah ada benda yang mungkin di luar sana nak tahu lagi, boleh komen. Betul. Boleh komen dan tulis je apa yang anda nak tahu lagi yang nak kami kongsikan.